Menjelang aksi panas, Liga Super Minggu 18, tumpuan seluruh peminat bola sepak tanah air kini terarah ke Stadium Likas. Pertembungan ini bukan sekadar soal tiga mata, ia tentang maruah, momentum dan misi menjatuhkan gergasi Liga. Selepas aksi minggu ke-17 berakhir dengan penuh dramatik, saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 kembali memuncak. Pendahulu Liga, Johor Darul Takzim FC, hadir dengan aura luar biasa selepas membenam Immigration 5-0 dalam aksi yang cukup dominan. Namun kali ini, cabaran menanti mereka di bumi Sabah. Pasukan tuan rumah, Sabah FC, berdepan ujian getir menjelang aksi 22 Februari ini apabila beberapa tonggak utama masih dibelenggu isu kecederaan. Situasi ini pastinya sedikit sebanyak merencatkan perancangan taktikal pasukan Sang Badak. Tiga pemain utama disahkan masih belum pulih, iaitu Miguel Cifuentes, mengalami keretakan kaki ketika aksi suku akhir MFL Challenge Cup menentang PDRM FC dan dijangka berehat beberapa minggu. Syahrul Nizam Abdul Rahman masih dalam proses pemulihan. Gabriel Perez belum dibenarkan menjalani latihan penuh. Selain itu, tahap kecergasan Dujel Yubik ke Vance Belfort dan Chris Marlon Ondong Emba turut menjadi tanda tanya. Keputusan sama ada mereka akan diturunkan atau tidak hanya akan diketahui pada hari perlawanan. Pemangku Ketua Jurulatih Sabah, Alto Linus mengakui situasi ini memberi kesan kepada pelan taktikalnya. Namun beliau tetap optimis dengan kemampuan pemain yang ada. Kita percaya kepada pemain yang ada, ini peluang untuk mereka tampil dan membuktikan kemampuan, katanya. Sabah FC datang dengan semangat tinggi selepas berjaya melangkah ke separuh akhir MFL Challenge Cup. Momentum itu mahu dibawa ke Liga Super dalam usaha memburu kemenangan di Stadium Likas. Di kem JDT pula, keyakinan berada di tahap maksimum. Harimau Selatan jelas berada dalam prestasi terbaik dan mahu terus mengukuhkan cengkaman di puncak Liga. Persoalannya, mampukah Sabah yang dibayangi isu kecergasan mencipta kejutan atau JDT akan terus membuktikan mereka terlalu gaf untuk dicabar? Siaran langsung, perlawanan Liga Super Minggu 18, tahun 2025-2026 antara Sabah FC lawan JDT FC pada Ahad, tarikh 22 Februari 2026 berlangsung di Stadium Likas, Kota Kinabalu, sepak mula jam 9 suku malam. Aksi ini dijangka sengit, penuh intensiti dan syarat drama. Kalau anda peminat bola sepak tempatan, ini perlawanan yang wajib ditonton.